Dengar tak suara saya? Komen satu. Baik, terima kasih. Terima kasih Syahrisat. We take me. Okey, terima kasih. Okey. So, okey, 9 malam sudah. Okey, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain join kita punya free talk malam ini, kita teruskan kelas ataupun free talk kita bersama dengan Cikgu Sidik. Okey, terima kasih Rosni Daini. Terima kasih. Okey, seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Bulan ni kita kerap kali berjumpa. InsyaAllah. Rasanya dalam ada 8 ke berapa. Kalau ikut Cikgu Dino tu memang kalau budak malam dia nak buat. Dia punya sukanya bercerita tentang Laravel ni. Okey, doakan semoga kami diberikan kesempatan, peluang, apa sahaja yang memudahkan kami berkongsi ilmu dan memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Ni free talk ni nama lagi free talk free free sahaja. Dia ilmu tapi free, satu benda yang sangat bermanfaat, sangat sangat orang kata beruntunglah sesiapa yang hadir tu kan, dan semoga ilmu yang diperolehi memberi manfaat kepada diri sendiri, seterusnya kepada apa saja pekerjaan yang dilakukan, dan of course lah kepada kita punya bangsa dan negara dan agama juga, of course. Okay, so tajuk kita pada malam ini seperti mana yang tertera di skrin. Saya rasa mungkin kat sini ada tak yang kenal Cikgu Sidik ni? Ada tak kat sini ada murid Cikgu Sidik? Cikgu Sidik ni dia humble orangnya. Dia bukan jenis yang ke depan tapi Alhamdulillah dia sudi nak berkongsi ilmu dengan kita. Pelajar-pelajar coding dia di online. Mungkin ada yang join, mungkin ada yang tak. Kalau ada, boleh angkat tangan, boleh say hi kat Cikgu Sidik nanti ya. Okay. So, sekejap, saya punya, kenapa saya punya ni stop? Sebentar ya. Nanti saya stop dulu. Dia tak nak bergerak ni. Okey. Dia jadi kecil dah pula. Okey, sebentar ya. Dia untuk start teknikal pula hari ni. Jelas tak slide saya? Ke ada problem? Okey boleh nampak? Boleh. Okey. So, untuk bagi yang pertama kali bersama dengan kami pada malam ini, sebab saya nampak hari ini kita punya follower di channel, Alhamdulillah. Kita dah mencapai 500 follower. Ya Allah, tahniah. Tahniah kepada diri sendiri. Tahniah kepada company. Tahniah kepada semua lah sebenarnya. Sebab sudi bersama dengan kami dalam channel Free Training Class Programming. Dan insyaAllah kita akan cuba bawakan lebih banyak lagi ilmu-ilmu bermanfaat yang sesuai dengan keadaan dan kehendak para orang kata follower lah. Dan kita kaji juga apa keperluan apa orang kata programmer-programmer lah terutamanya di luar sana, dan kita cuba bawakan juga kursus-kursus ataupun topik-topik yang mungkin non-IT tapi boleh relatable, berkaitan dengan dunia-dunia programming. Contoh macam hari tu kan pasal mental health semua tu, walaupun nampak macam benda luar tapi ada hari tu. Saya rasa kat sini pun ada hari tu yang masuk kita punya apa kelas hari tu, bertanyakan keadaan dia macam ni sebagainya kan. Dia jadi satu kata pasal ni penting sebab semua orang tak kira apa pekerjaan, semua orang yang mengalami stres kan, semua mengalami masalah kata beban kerja tu, beban kerja dengan beban masak di rumah dan sebagainya. So kita akan cuba bawakan pelbagai lagi topik, dan insyaAllah doakan semoga tahun depan kelas programming masih lagi proaktif dalam menyediakan free training untuk semua. Okay, so basically inilah Time and Tide, kami yang merupakan training provider. Sudah berdaftar dengan HRDC lebih kurang daripada 2016 ke 2018 kalau tak salah saya. Dah lama dah kami berada di industri ini, dan kami committed, CEO kami committed untuk terus memberikan yang terbaik, terutamanya dalam penyediaan latihan-latihan dan kursus-kursus kepada developer-developer di luar sana, sama ada di sektor awam, swasta maupun freelance, persendirian. Ada macam-macam klien yang kita terima latar belakangnya. Okay, so macam saya katakan tadi, kita ada beberapa kat sini, HRDC Corp Registered Provider, Official Education Partner. Ya, kita juga ada melakukan beberapa kata pertemuan dengan pihak universiti untuk menilai, melihat keperluan especially dalam bidang apa
programming, developing ni membantu bagaimana benda ni membantu ilmu ini membantu pelajar-pelajar universiti untuk tingkatkan skill kemahiran mereka apabila mereka bersedia ke industri nanti. Okey, dan juga jangan lupa kita ada buku 24 Jam Laravel. Ditulis sendiri oleh CEO kami Cik Budino. Okey, jangan lupa dapatkan dan malam ni. Seperti biasa, setiap kali webinar kita, setiap kali free talk kita, kita akan pusing roda untuk dapatkan pemenang cabutan bertuah buku 24 Jam Laravel. Okey, so siap yang dah dapat apa yang sebelum ni pada free talk sebelum ni tak boleh lah. Kalau malam ni keluar lagi nama dia, kita kena spin sekali lagi. Okay? Okay, so macam biasa saya santai-santai sahaja. Tidaklah nak profesional sangat, nak corporate sangat. Jadi kita biasa-biasa sahaja. Sebentar. Subhanallah. Malam ni saya agak tintong sedikit ni. Kenapa ni? Okay, mari kita teruskan slide kita. Tengok slide saya dah start balik dah. Okay, saya nak tunjuk QR kan kepada siapa yang apa nama ni dah kita punya leaderboard apa board kita pun dah ada orang kata apa carta winner yang baru dah. Okay, sekejap sekali lagi saya share saya punya slide. Ada sedikit masalah sikit malam ni. Mohon maaf ya cikgu. Okey. Ni dia slide kita punya ni. Mana ni? Hilang lagi dah. Okey. Bolehlah dulu nak scan ke apa ke QR Han kita. Ini yang malam Laravel Breeze ni untuk up and running. Tu yang first yang dengar dengan Cikgu Dino tu. Okay, siapa yang tak scan lagi, siapa yang baru masuk pada malam ini, boleh scan, boleh teruskan permainan, boleh ke kelas programming/BPL. Di situ arahan akan beritahu apa yang perlu peserta ataupun pemain apa perlu buat. Nanti kena cari QR code di setiap website kami pun semua tu. Jangan lupa, okay? Okay, scan. Boleh scan dulu sekarang. Okey, yang ni yang kedua, online bootcamp ni. Ni QR Han kedua kita malam ini. Boleh scan dulu ataupun nak tangkap gambar dulu ke? Okay, saya bagi dalam masa 30 saat. Arahannya jelas, simple saja. Nanti scan, boleh tengok terus di apa kelas programming ataupun boleh lawati dulu, layari dulu kita punya apa kelas programming/BPL. Boleh tengok di situ, okey? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tak apa. Yang tak berkesempatan, nanti maklum pada saya nanti di hujung nanti. Kalau yang tak berkesempatan, kita buat sekali lagi. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Start lagi dah dia. Okey, tak apa. Dah tak ada apa dah. Okey, lepas ni boleh terus saya serahkan teruslah kelas kita ataupun webinar kita pada malam ini kepada Cikgu Sidik. Cikgu Sidik dah bersedia, Cikgu Sidik? Sudah. Dengar. Okey, so saya serahkan podium kita kepada Cikgu Sidik. Persilakan Cikgu Sidik. Okey. Masih fast. Sekejap, saya set up. Okey. Saya perkenalkan diri dulu. Saya dululah. Saya Siddiq, Muhammad Siddiq. Ah, saya adalah seorang full stack developer. Dari zaman uni saya mula sebagai WordPress site builder. Kemudian sejak 5 tahun ke belakang saya mula uh, masuk ke dunia web programming dengan cara yang betul. Maksud cara yang betul adalah WordPress site builder ni kita buat website je kan. Tapi bila kita bercakap pasal programming, ianya berbicara pasal cara kita nak develop sistem lah. Jadi sejak 5 tahun lepas saya diberi peluang oleh kelas programming itu sendiri, kelasprogramming.com untuk belajar pasal Laravel lah. Dan saya dari Laravel sekarang saya dah pegang dua stack Laravel dan juga Next.js. So itu je pasal saya. And then objektif kelas malam ini, okay.
Siapa yang kat sini pernah dengar pasal Laravel dan tahu pasal Laravel? Tekan satu. Siapa yang tak pernah tahu langsung dan tak pernah buat langsung Laravel boleh tekan dua. Saya nak tengok dulu, sebabnya ini boleh bantu saya untuk move direction lah, kita punya kelas malam ni. Okey, satu, satu, satu. Berapa orang? Okey, ramai. Agak ramai. Majoriti satu. Okey, kalau macam tu saya tak payah cerita lah apa tu Laravel kan. So, semua orang dah tahu apa itu Laravel. Jadi, objektif malam ini, kita nak cerita pasal pengenalan kepada filamen PHP. Dan filamen PHP ni dia salah satu apa starter kit dalam Laravel. Kemudian kenapa filamen PHP ni saya rasa sangat-sangat bagus sekiranya kita mempunyai tim IT yang kecil dan kita perlukan rapid development. So, untuk kelas malam ini, kita akan belajar buat sistem tiket management. Tiket management kat sini bukanlah merujuk kepada tiket wayang ataupun tiket parking ataupun apa-apa tiket yang komersial lah. Tiket kat sini ada lebih kepada help desk. Contoh macam kalau kita ada produk IT ataupun kita ni di dalam IT department ataupun satu-satu department yang khusus, kita perlu kita kena nak terima laporan daripada mana-mana orang yang bekerja dengan kita tu. So laporan tu kita panggil tiket. Jadi kita guna tiket tu untuk solvekan masalah orang yang melaporkan tu lah. So dalam Laravel, dalam kelas PHP Filament ni kita akan cover tiga komponen, iaitu panel, form dan table. Cukup setakat itu. Lepas tu pada bahagian dua nanti kita akan explore lebih lah. Okey, sebentar ya, saya share. Uh, okay, so jom kita start dengan starter kit Laravel lah. Kita cari, saya buat CD project, tu. Siapa biasa pakai method ni? Laravel new. So Laravel new, saya letak kat sini ticket management system, TMS. Livewire. Kemudian saya pakai authentication built-in. Vote saya tak perlu. Pass, and then Laravel Boost kita letak je lah dulu. So sementara kita tunggu installation ni siap. Sekejap je kot ni. Kita boleh pergi kat sini lah. Saya nak tunjuk kat kalian apa itu filament PHP. Filament PHP ni, macam saya cakap tadi, dia salah satu, dia bukanlah starter kit. Starter kit yang sebenar oleh Laravel Livewire. Tapi, bukan ini yang terkini yang ini. Livewire. Kemudian, apa yang tim Filament PHP ni buat, dia guna Livewire, dia orang cuba buat server rendered UI punya konsep, di mana kita hanya perlu kod di dalam satu code base Laravel saja. Dan kita boleh dapatkan uh, dashboard UI yang agak modern dan agak agak functional lah. Sebab apa-apa website yang kita nak pakai pun sebenarnya kita lebih utamakan functionality untuk capai kita punya objektif kan. So, dah siap ke belum? Okey. Sebelum siap, kita tengok demo dia dulu. Kalau, kalau tengok demo dia, macam ni lah rupa default dia. Tapi kita takkan dapat lah benda-benda sebelah kiri ni. Benda-benda sebelah kiri ni, ini bergantung pada model yang kita akan buat sekejap lagi. So, yeah, that's it. Tengok je. Okay, ini dah siap. Which party AI guideline? 45. 45 is fine. Saya akan pakai Cloud AI dan juga Cursor. Yes. Sebentar, tunggu tu. Uh, Siapa-siapa yang ada soalan, kalau pasal teknikal ni boleh tanya je ya, sebab saya okey je untuk kalian tanya, saya jawab je lah. Sebentar tunggu yang lain-lain ni. Okey, sekarang kita CMD TMS.
Cursor dot. Hello. Nak tanya boleh? Sila. Untuk untuk install Laravel tu, dia ni Ya. kalau untuk Windows dalam ni dalam terminal lah. Kalau untuk Windows pakai apa? Ada yang pakai Laragon, ada yang pakai Herd, pakai terminal pun boleh, tapi kena set up dulu. Saya tak dulu. Alright, alright, Ah, alright. Okay, okay. ya. Ah. So macam ni macam ini saya pakai saya pakai saya dah install pakai ni php.new. Bila saya install pakai php.new ni, saya cuma perlu kalau Windows kita copy copy command ni dan run ikut je lah instruction dia ni. Lepas tu bila kita dah install pakai yang ni, pakai method ni, kalau kita install PHP pakai method ini kat dalam laptop kita, kita boleh run command seperti dia akan includekan dengan apa Composer dan juga Laravel. Composer, Laravel, kalau tak salah saya satu lagi, Allah, saya tak ingat apa benda. Tapi dia ada tiga software yang dia coverkan dalam satu bundle ni. Supaya memudahkan kita untuk kickstart. Ni, PHP Composer dan Laravel. Dia akan install tiga benda ni. So, bila kita tekan Laravel new je, terus dia kickstart kita punya Laravel app lah. Tak perlu kita, apa, Composer required lagi. Itu tujuan saya pakai benda ni. Untuk kickstart cepat je. Okay. Okay, okay. Mhm. Okay, okay. Terima kasih. Sama ni Zam. Okay, jadi sekarang kita dah run start, dah kickstart server, server dah up. So nak tengok dia 127 8,000. So ni server dah up lah kat sini kan. Now apa langkah seterusnya adalah kita kena install filament. So bagi balik kat filament tadi. Apa yang kita nak kena buat? Kita pergi kat filament, buka documentation dia, kita cari installation. So, perkara yang pertama yang filament akan buat bila kita dah install ni, dia akan sekejap, saya install kat sini ya. Dia akan minta maaf saya lupa nak setting. Okay. Okay. Bila kita install filament ni, dia akan buatkan kita panel tau. Panel tu apa? Panel tu seolah-olah macam dashboard. Kalau kita pergi kat default punya UI, sekejap, kalau kita pergi sini 12 800, ini adalah default. Contoh saya pakai cd at test.my, uh, cd paste password. Ini adalah default starter kit. Kalau tak salah saya ini dia pakai ShardCN dengan LiveWire. Tapi kalau kita pakai Lara filament, kalau kita pakai filament, dia ada dashboard dia yang tersendiri. Kalau kat sini, dan kita install panel. Saya arrange balik yang ni saya letak hujung. Ini dashboard ni saya letak sini. Okay. So, dia akan tanya kita, bila kita dah run command yang atas ni, dia akan tanya, apa kita nak namakan panel ID kita tu. Untuk tujuan kelas ni, saya namakan dia sebagai admin. Kemudian, all star. Yang ni, team filament minta saya star lah. Saya dah buat dah pun. So, saya tak perlu buat kali ni. Kalian tolonglah support mereka. And then kalau pergi dekat sini kat web ni tadi, macam tadi kita register as admin kan. Kalau kita tekan admin dekat sini, kita akan dapat UI ni. Lepas tu tadi saya dah daftar, saya letak cd at test.my password. Terus boleh masuk. So ini adalah starter kit filament. Ini bagus. I mean at least bila kita buat sistem, kita dah halfway, inilah separuh jalan, bukanlah halfway, like is a good start lah untuk ada benda ni kan. Now dia ada satu, dalam filament ni dia ada satu function. Kalau kita ada model macam dalam Laravel, ianya ada model khas seperti model default, iaitu user. Kalau kita
dalam filem ini kita boleh buat model ni punya resource yang dipanggil resource, iaitu dia ada view, index, create dengan edit punya form, di mana kita hanya perlu run satu command line je untuk create 4 page tu. Dibandingkan kalau kita pakai sebelum ni, kalau kita pakai Blade ataupun Livewire Read Initial, kita kena buat satu-satu page kan. Jadi pada saya dia okey kalau tim besar dan semua orang ada resources yang cukup. Tapi kalau kita bergerak seseorang, saya rasa filamen PHP adalah yang terbaik lah. So macam mana kita nak buat resource ni? Kalau tengok dekat documentation dia, yang ni. Okay, kalau tengok dekat documentation ni, nak buat resource, dia cakap ada kat sini, kat overview ni, dia cakap buat macam ni je, ambil copy ni, pergi kat terminal, paste, kemudian since model kita adalah model user, kita letak je user yang kita nak buat. Okay, what the title attribute ni, apakah daripada sini, daripada name, email, name dengan email ni, apakah attribute utama, sifat utama yang kita nak paparkan. Kita boleh letak ID, password apa semua, tapi benda tu tak make sense untuk kita letak. Jadi dalam situasi ni, kita letak nama. Would you like to create read-only view? Yes. And then kat sini generated database column, yes. So kita balik kat filamen kita, kita tengok apa yang dah terbuat. Dia dah ada user kat sini. So dalam user ni, dia dah setkan table, dia dah setkan email verification add to authentication factor dan juga form. So agak rapid lah pada saya lah. Tapi benda ni perlu ke? Benda ni tak perlu. So macam mana nak edit benda ni? Kita boleh pergi dekat filamen PHP, skema. Kat dalam ni ada dia punya user form. So ambil dua ni, kita boleh delete. Edit je, kemudian reload kat sini. Jadi form tu dah hilang. Okey, apa lagi yang kita tak perlu edit kat sini? Yang kita tak perlu adalah email verified add ni, sebab ini bila sistem akan buat sendiri, two factor confirmation pun tak perlu. Jadi kita boleh buang. Hmm, ini dengan ini verified. So, kalau kita tengok kat sini, dah siap. Kita hanya, dalam user, kita hanya perlukan dia punya nama dan juga email. Okay. So, dalam kelas ini, kita nak buat ticket management system kan? Jom kita mula dengan buat model dulu. PHP, artisan, make model, ticket, M. M saja. Biasanya kalau saya buat pakai Blade ataupun apa-apa starter kit yang lain lah, saya akan buat MCR. MCR ni membawa maksud M ni migration, C ni controller, R ni resource atau resource. Bila kita buat MCR, Laravel akan buatkan kita migration, controller. Dalam controller tu pula ada resource. Maksudnya ada create, ada index, ada create, ada read, ada store, ada delete dan function-function yang asas yang lain lah. Tapi kalau kita pakai filament ni, dia macam seolah-olah dia dah buatkan kita punya controller dengan resource tu. Kita hanya perlu fokus dekat migration dan juga model. So dalam ni kita run command make model ni dash m. So nampak tak? Dia akan keluarkan dua file, iaitu model dan juga migration. So saya akan pergi dulu kat migration untuk tiket. Biasanya kita akan ada table string, string nama, biasanya kita letak apa? Subjek lah. Subjek tak boleh null. Lepas tu kita ada apa lagi? Uh, Table description, and then okay, kita pakai AI juga So dalam ni saya tak perlukan, kita ada subject description, kita perlu report the ID,
kita perlu status, kita perlu priority, dan juga ini bukan foreign, sorry, ini bukan foreign, ini adalah string priority. Kita dalam tiket biasanya kita ada subject, kita ada description, kita perlukan reporter ID, kita perlukan status. Status kita mesti store dalam string ataupun enum. Enum lebih baik ya, enum kolom. Lepas tu kat sini kita letak status. So status yang kita nak terima hanyalah open, close, resolve, pending, in progress, on hold, cancel. Oh banyak ya. Oh banyak sangat. Ya, ya. Kita pada apa benda kita nak sikit je. Kita ada open, close, resolve, pending, in progress. Cukup lah. Yang lain tu tak payahlah. Okay. So, tiket open untuk orang yang melaporkan. Tiket close adalah close yang tidak resolve tapi ditutup. Ni kita ada pending, work in progress. Pending ni, pen, ya. Lepas tu medium high lah. Low, low medium high. Low medium critical, critical pun tak perlu. Okay. And then type tak perlu ni tak perlu. Okay. Then, okay. Apa lagi yang saya mungkin terlepas pandang? Apa ni error ni? Hmm. Bagaimana tu pas string expected to be? Oh, ni bukan string ni sepatutnya enum. Okay. And then, okay. Bila kita dah ada table tiket ni, kita dia PHP artisan migrate. Okay. Lepas tu, bila kita dah migrate, kita baru create database kan. Kita belum masuk dekat resource ni lagi. Jadi, kita pergi kat sini. PHP artisan make filament resource tiket 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 ke tickets tiket tiket. Okay, attribute adalah subject. Saya letak only page, yes. Form. Okay. Ni kalau saya letak no, kalau saya letak no, apa yang akan keluar adalah dia akan buatkan kita resource tiket. Tetapi di dalam bahagian form dia jadi kosong. Dia tak buatkan kita form ni. Tapi dalam dalam filament kita boleh buat macam ni. Dash dash generate. Apa dash dash generate ni buat? Filament akan baca kita punya skema ni. Dia akan baca kita punya database skema ni dan kemudian dia akan buatkan form untuk kita kat sini. So, kita tengok generate. Kita misal apa tadi? Attribute dia adalah subject. Like yes, yes, override, 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 override. Okay, kat sini siap. Okay, dia dah siapkan table, kemudian disiapkan form. Cuma form yang disiapkan tu tak adalah apa orang kata tak adalah seperti yang kita nakkan. Apa yang saya masukkan dekat sini, apa yang saya contoh reporter ID ni sepatutnya kita tak perlu isi. Sesiapa saja yang buat laporan tu sepatutnya nama ataupun ID dia dah keluar terus kat sini. Status ni pula tidak, dia tak sepatutnya boleh diisi secara type, dia hanya perlu drop down. Sama juga dengan priority. Yang boleh diisi hanyalah satu dan dua. Okey, setakat ni okey tak?
kalian, ke saya bebel seorang-seorang ke, dengar ke tak dengar ke, saya tak tahu. Siapa yang rasa, siapa yang first time jumpa filem ni? Aiman dan ni, okey bang. Janganlah panggil bang. Eh, Siapa yang first time nampak filamen PHP ni? Dan rasa-rasa senang ke susah? Oh, maksudnya ramai yang tak expose lagi dekat filamen PHP ni. Agak senang tak? Uh, Siapa yang rasa macam benda ni setakat ni menyenangkan lah? Senang senang. Dia macam Firdaus, memudahkan lah untuk dia macam memudahkan lah. betul, sangat memudahkan. Betul Mira, apa-apa pun kena praktis dulu lah. Memang nampak senang. Nanti saya akan tunjuk lagi beberapa contoh data. Saya nak tanya, migration memang perlu buat ke? Sebab saya selalu buat edit database dekat PHP admin. Okey, Firdaus. Dalam Laravel kan, kita sebaik-baiknya kita buat migration tu dekat peringkat Laravel. Kenapa? Supaya kita ada track record apa yang berlaku. Contohnya, contohnya kalau hari ini kita tambah tiket table, lepas tu kita nak tambah kolom dekat sini, kita perlu buat migration file yang baru. Barulah developer lain akan dapat buat audit ataupun trace balik apa yang berlaku dekat skema bila penambahan baik itu berlaku. Kalau kita buat edit terus dekat PHP MyAdmin, tambah kolom tambah kolom, tambah data dan sebagainya, kita tak nampak audit trail dia tu. Jadi sebaik-baiknya buat dekat peringkat migration lah. So untuk jawab soalan awak, yes, kena buat selalu lah. Laravel punya konsep development sangat senang, semua berlaku, kebanyakannya berlaku dekat peringkat Laravel file saja. Dia susah nak berlaku dekat luar. Okay, and then jom kita sambung. Table ni kan ada data, jom kita buat data dulu untuk tengok apa capacity panel, apa kebolehan table tu lagi. Jadi sekarang kita buat PHP make PHP artisan make, kita nak buat apa tadi? Factory dulu. Factory ke apa? Kita nak buat factory dan juga maklumat seed. Sebab kita nak buat data. Kita buat kat sini dulu factory. Apa kita maklumat ticket factory. Lepas tu, okay, sekarang ticket factory dah ada. Kita buka kat sini. Buat kat sini. Subject. Okay. User ni import lah. Apa? Allah maklumat kat sini. So, user. Kita dah import user. Okay. Kemudian, kita pergi dekat sini. Dekat seeder, database migration. Kita nak buat ticket factory create 10. Okay, dan kita run kat sini PHP artisan DB seed. Apa yang tak boleh ni kat sini? À, đó là việc gì vậy không? Kenapa dia Ừ. dia tak boleh panggil? You- So kat sini ya saya bukan liberty call, dia tak boleh panggil ni. So PHP line 24 dia tak boleh panggil factory sebab tak ada method factory. So nak buat method factory kat sini. Dan kita pergi dekat sekejap, model. Mana model? Kat model saya kena use has factory. Dekat sini use has factory.
Dekat sini. Okay. So, apa yang berlaku? Apa yang saya buat sebenarnya? Saya bagi tahu dekat tiket punya model ni. Function has factory ni lah. Kemudian kat sini kita panggil app model user. Macam ni. So, kita panggil balik tiket punya model untuk guna dia punya factory. Untuk generatekan factory dia. Then apa lagi? Unique constraint, user email. SQLite. Integrity constraint, unique constraint, for user email. Hmm. Sekejap kita fresh ya. DB, PHP edition, migrate. Apa dia punya command lah? Rasa supi ingat tak? Macam ni kita nak force migrate. Migrate, refresh ke? Refresh, betul lah. So, give me a second. Okay. PHP artisan, DB, seed. Okay. So, kat sini. Oh, tak boleh. Sekejap. Saya buat balik. PHP artisan, make filament, user, cd, at s.my, password. Okay, siap. So, cd at s.my, password. So, bila saya dah masuk kat sini, dah adalah data-data yang kita seed tadi. Okay. Ni user tipu. Okay. Sekarang saya nak ajar macam ni dia dah createkan siap-siap kan. Apply filter, apply column. Okay. Dia bagi macam ni. Jadi dekat dalam production takkanlah kita nak tengok data-data macam ni yang kita nak kena start formatting, kita nak kena kemas kinikan data kita tu lah. Macam ni takkan kita nak tengok reporter ID. Kita sebenarnya nak tengok reporter name, siapa dia. Jom kita kemaskan bahagian table tiket ni lah. So, saya tutup dulu yang lain-lain ni. So, first thing first, saya akan pergi dekat filament. Ataupun cari tiket. Saya akan cari tiket table. Okay, dalam tiket table ni ada macam ni. Okay, dalam tiket table ada subjek, reporter ID, status dan lain-lain. Okay. Untuk subjek, saya rasa saya tak tahu lah relevan ke tak untuk search tu mungkin relevan. Contoh kalau kita ada uh, kita ingat-ingat lupa dia punya report tu pasal apa tapi kita belum baca, so kita type dia punya keyword kat sini. So filament ni boleh bantu search kan. Bantu search kat sini ada quiz. So dia akan keluarkan quiz ni ya. Ada keyword-keyword yang tertentu. So di situlah gunanya function searchable ni. So reporter ID ni numerik, saya rasa tak patut numerik. Dia sepatutnya name kan. Nanti kita come back to this. Macam mana kita nak tackle benda ni. Status pula, saya rasa pada saya kita tak perlu buat searchable. Tapi kita perlu buat sortable. Ataupun filterable. So kat sini nanti kita tukar juga, kita bertukar. Kita mula dengan ni lah, status lah. So kat sini dalam filament dia ada sortable, terserah saya sortable. Betul kita boleh ubah dia kepada batch, format batch. Boleh ubah pada format batch. Rupa dia yang sekarang macam ni. Sebelum batch, selepas batch, dia jadi macam ni. Dia nampak status tu lebih lebih apa? Lebih kemas lah. Dia tak string semata-mata. Dia tak teks semata-mata. Dia bukan teks semata-mata. And then, jom kita formatkan lagi data-data lain. Um, kita nak
Kita nak format apa lagi? Kita nak format ni. Lepas tu priority pun kita tak perlu search, tapi kita perlu sort, dan kita perlu batch juga lah. Dan okey, untuk date kita boleh format. Macam sekarang date yang diberi adalah seperti ini. Ada siap dengan masa. Dalam Filament kita boleh formatkan data tu, table, macam kolom teks, tak salah saya, kolom teks. Dalam kolom teks dia ada date formatting. So boleh keluar macam ni lah, date format. Kalau kita kalau kita tukar kat sini, ni date time kan. Kalau kita nak date saja. Ni, sorry. Ni kalau kita nak date saja. Date, dan kat sini kalau kita nak time saja. So kalau kita reload, satu dia bagi masa, satu dia bagi tarikh. Tarikh ni pun boleh format lagi. Kita boleh formatkan dia kepada format day month year. Kat sini kita boleh hour and second lah. So kalau kita reload, yes, dia bagi tarikh, hari, bulan dan juga tahun. Tu kemaskini pada pukul berapa lah, jam. And then apa lagi yang kita hmm, nak apa? Nak kemaskini, nak formatkan data tu. Okay, apa yang kita nak formatkan kat table ni, saya rasa yang inilah paling penting, reporter name. Reporter name ni untuk kita boleh access apa orang kata, uh, relationship. So dalam kes ini kita tahu reporter ni mestilah datang daripada user kan. So kita kena buat user punya relationship dengan tiket ni. So kat sini kita declare dulu public function reporter, uh, return this belong to the user, reporter ID lah. Belongs to user. Lepas tu kat sini pun kita kena tambah use, kita belong to. So okay, dan kita nak cakap ni tiket ni belongs to kepada reporter, user, dalam user reporter ID. Kemudian di dalam user ni pula kita boleh cakap ticket has many, return this has many ticket plus. So benda ni nak cakapnya dalam setiap user ni dia ada banyak tiket. So dia punya foreign key adalah reporter ID. So macam mana kita nak access apa tiket, nak access user punya maklumat dalam tiket punya table. So apa yang kita boleh buat kat sini, kalau tak salah saya, first kita boleh tukar label dia reporter. Kemudian kalau tak salah saya lah, dia boleh relationship dalam teks ni. Ya, tengok relationship. Hmm, dia buat macam ni. Alter the name. So dalam case tiket ni kita pakai tiket, kita pakai reporter.name lah. Reporter.name. Dan kita tengok jadi ke tak. Tada! So, apa yang berlaku sekarang dekat tiket kita, akses maklumat reporter, nama reporter melalui model. Lepas tu kita tinggal nak buat arrangement je lah. Sekejap. Ni saya nak kenakan ke atas. Berkemas. Okay. Lepas tu, okay. Tada! Okey tak, okey tak. Kita tak sampai sejam lagi rasanya saya ni. Tapi dah. Saya rasa macam untuk satu model, this is considered complete. Dapat sesuatu tak yang hadir malam ni? So,
Apa lagi yang kita boleh buat? Agak-agak lah apa yang kita boleh improvise lagi dekat panel ni saja. Panel table ni. Saya rasa kita boleh tukar ni warna. Priority ni high ni warna merah, medium biarlah kuning, low biru lah kan. So kita pergi dekat priority. Sekejap sortable kat sini. Ya, saya tak ingat lah macam mana nak buat color. Maafkan saya juga insan yang belajar. Hatch color. Dia bukan nak ni, bukan. Saya rasa dia dalam teks tapi ada color kat sini. Ada tak keadaan color? Ni customizing color ke? Bukan. No, kita boleh tambah icon juga. Yang kita tambah icon. Saya cuba. So kat sini lah kita tambah dekat icon, hero icon. Kita pakai hero icon ada apa? Hero icon. Danger, danger. Tak ada warning. Warning ada. So exclamation circle. So saya ambil ni. Kat sini circle. Exclamation outline. Okay. Ni kita kena import lah. Use code hero. So pergi balik dekat sini. Kita tengok. Tada, keluar. Tapi kita bukan nak semua icon exclamation kan. Kita nak yang high je. Hmm. Saya tak ingat macam mana nak buat benda ni warna. Tak susah. Kita tanya Gemini. So, so apa saya akan buat? Saya akan ambil dekat mana tadi? Ni. Saya akan bahagi kat Gemini ni. Sekejap. My column is in is in enum. Here's the option. Kita ada apa? Priority kita ada low, medium, and high. Uh, Guide me how to display badge with dynamic color. Tunggu sekejap. Okay, dia suruh pakai function. Color function. Boleh ke? Ada color punya function ke dalam ni? Saya pun tak pasti Tengok Boleh ke? Ka Oh, ada color punya function. Colors ke color? Color lah, betul lah. Color. So, tengok yang kat sini. Apa? Kalau low, success. Success green lah. Dan kita tengok kat sini. Mana boleh dah. Text column 26. Ya, kita tengok apa error kat sini. 1, 2, 3. Tutup ni. Tapi turn out semua jadi grey. Kenapa semua jadi grey? Saya pun tak tahu sekejap. Uh, oh, sebab string kat sini salah. Kita letak low. Sepatutnya lowercase untuk semua. So, jadilah macam ni. Merah, kuning. Ni blue apa lah? Blue. Macam mana saya letak blue kat sini? Saya rasa kita boleh setting benda ni dekat dalam, kalau tak salah saya panel Panel, admin panel provider.
Kita boleh setting kat sini untuk theme color yang kita nak pakai. Sekejap. Indigo. Okay. Okay, tak apa. Biarlah dulu hijau ni. Yang kat sini, open, resolve, close ni, macam mana kita nak colorkan dia? Okay, saya tak nak fokus kat color lah. Kita buat benda lain. Macam ni kan. In progress ni, dia ada underscore. It's not, ini bukan satu benda yang apa, tak senang lah nak baca kan. So, kita boleh ubah benda tu kepada contoh kat sini. Mana dia? Status. So, kat sini kita string. Kalau tak saya formatting string ke? Hmm, Allah Mas. Saya tak ingat lah. Tapi uh, yang saya tahu dia ada kat dalam ni. Saya yakin dia ada untuk tukar string tu. So, apa kata kita bagi je kat AI lagi sekali. Ingat tak ingat ni. So, dalam status. As for this, I have enum value like in progress. How do I? How do I? Tanya dia, how do I uh, convert it into plain string? So saya bagi dia format state. Kat sini kita pergi dekat format state using macam ni lah. So pergi dekat sini. Tada! Jadi dah. And then what next adalah kita sebagai user, kalau kita nak create tiket, kita tekan new. Bila ada benda-benda ni, form ni tak sepatutnya macam ni lah. So macam mana kita nak kemaskinkan benda ni? Jom kita cari dulu form. So table kita tutup, user kita tutup, kita cari tiket form. So ada dalam tiket form. Okay, dia bagi macam ni. So ada satu dua tiga empat lima. Betul tak? Satu dua tiga empat lima. Betul lah. So dalam status kita required, tetapi kita tak nak value yang value yang apa, kita nak menjaga data integrity. So kita tak nak bagi user main type walaupun dia type, mungkin dia type open, tapi ada orang mungkin dia type O besar lah, P besar lah, N besar lah kan. So kat sini kita tak, saya option get data list option ataupun option. Okay, kat sini tu tu tak. Okay, error ni sebab ini text input. Kita tak boleh pakai text input, kita boleh pakai select. Select kat sini. Ini pun select. And then sekejap, reporter name ni biar dulu. Required ni buang. Okay. So here you go. Dia ada open, close, resolve, sebagainya. Priority pun sama, kita kena tukar sikit. Kat sini select option. Option dah ada. Kenapa dia tak keluar? Dah, sorry, my bad. Dah. And then kita ada reporter ID. Reporter ID ni kita nak orang yang buat tu, by default dia siapa yang login tu, dan siapa login dan buat ataupun create tiket tu, dia yang the value is automatically fill lah.
Tapi dalam filamen, andai katalah kita nak bagi, nak assign tiket ni pada orang lain kan. Kita boleh buat macam ni tau. Kita import dia user model. Lepas tu option ni, kita plug dia punya name dengan ID. So, kita boleh pilih lah siapa. Dengan anggapan, ni anggapan je. Anggapan kat sini. Ni adalah report. So, kat sini kita letak Allahumma selamat. Assign me ID. Assign me ID. Tu kita labelkan dia. Label person in charge. Lepas tu kalau kita refresh kat sini, kita bolehlah assign person in charge kat sini. Kita boleh panggil model daripada user tu masuk sini. So reporter ID ni kita nak ubah, kita tak pakai yang method ni, kita pakai method di mana user yang login itu adalah adalah yang tukang reporter lah. Kalau tak salah saya, dia adalah sama juga format state form using, yes, pakai function lah. So kat sini, okay. And then kat sini adalah function. Saya minta AI buatkan kod ni. Is this correct to get current of user name? Or format display, the correct approach should be default value. Okay. So yang ni format bukan bukan apa? Bukan default ni, default value. So kita boleh letak default value kat sini. Default dia adalah user ID ataupun tadi Gemini cakap isi macam ni dia, auth ID. So kalau kita tengok auth ID ni, state dia adalah auth ID. Jadi boleh access name ke? Tak ni. Hmm, mana sini? Boleh lah. Jadi kena auth ID So ni kita import set of ID. So jap kita tengok kat sini. Hmm, so yang ni dia bukan lagi select lah. Kalau report ID ni kan kita mestilah pakai text input ke betul tak? Text input. So dia bagi ID je, ID 12. Dan kita boleh disablekan benda ni. This is not the best practice lah. Tapi saya nak tunjuk je apa yang possible dalam disable. So yang ni memang tak boleh nak edit dah lah. Of ID, kalau boleh dapat name lah, name. Of user. Apa ni? Hmm, kita cuba. Option 1, the right way would be. Ni, kita ambil ni. Ya. Tu. And then
kat sini tak berjaya lah. Sekejap. Saya kena study balik kenapa benda ni macam ni. Select. Oh, sekejap kat sini koma. So, ya, yep. Tak function lah. Dan kita nak kena disablekan dia. Yep. Tada. Person in charge ni mana? Person in charge ni biar. Mana person in charge tadi? Person in charge yang ni. Okay. 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 Setakat tu ini. Lepas tu kita nak arrange pula benda ni. Kita nak buat macam kita nak buat apa? Nak susun atur paparan form ni. Takkanlah kita nak biarkan form kita togel lah. Macam ni je kan, tak kemas lah. So kita nak segmentkan dia. Dalam filamen ni, dia ada satu lagi benda yang kita panggil, saya rasa skema. Betul, skema. So dalam skema, kita boleh susun layout dia. Dia boleh jadi macam ni ya. So, tak susah. Ambil je benda ni, copy, bagi dekat sini. Dia bagi return skema ni. Sekejap. Saya akan paste benda ni. Ini saya bawa naik atas. Tu section ni ticket information. Dan siap. Kita wrapkan form kita ni kat dalam section. So section kenapa dia tak jumpa skema komponen. Expecting. Oh, the closing ke? Da, da, da. Sekejap. The, array ni, array mana? Array atas. Skema. You je hang. Sebagai AI buat lah nak cepatnya pasal kan. Sekejap Format lah kod. Dan kita ambil ni. Sini balik. Face. And then saya cuba. Masih tak settle juga. Hmm. Ya. Jom kita debug. Sekejap saya reset balik. Mana yang asal? Okay, yang ni. Ni kenapa koma? Ni kat sini tadi kan koma ni. Sekejap saya format balik kod saya. Okay. Okay, sekarang ni kita nak wrap kita punya form komponen ni. Kita nak wrapkan dia ke dalam satu section. Satu cut lain. So, apa yang kita perlu buat? Kita pergi dekat sini. Kita ambil dia punya. Saya ambil dulu dia punya kod ni. Saya letak dekat return skema. Paste. Tu saya import. Kita guna dia. Import. Okay. Sepatutnya dia dah tak keluar error ni lah. Tu kita ambil ni. Komponen ni. Kita balut dia dalam skema. Hmm. Tak faham ni. Kenapa ni masih merah? Expecting. Syntax error section.
Ada siapa boleh point out tak kat mana saya ratio ni? 19. Rasa bahagian return skema tu kan. Apa Yang dia? Skema. bahagian return skema tu salah tu. Dia mungkin Oh, ah dari situ lah kot syntax error dia. dekat mana Syarif? Return skema tu 17 this ni. ah I think kalau you nak buat section tu kan uh, Dalam itulah cuba tengok documentation macam ni kita masukkan section make tu. Adakah Sekejap, dia return section tu ke? sekejap mana dia return? Kita tengok dia. Kita tengok dia. Alamak. Sekejap. Kalau bagi atas kali dia tulis apa? Atas kali. Atas sekali. Okay. Uh, as well as 31. Sekejap. Rasanya dia dah bagi contoh kod kan bawah ni ya. Sekejap Hmm. Oh, form kita wrap dekat dalam skema yang sini lah, betul? Form dalam tu. Betul. So, kita ambil ni. Tapi betul lah, form dalam skema. Betul, cuma saya tak berapa ingat yang bahagian 17 tu dia ada chain method yang kita kena masukkan. Tapi itulah kena tengok documentation. Saya pun tak berapa. AI kan saja. Wait. Tak. Dah lama tak minum kod, kita terlalu rely pada AI. Macam ni lah jadinya. Itulah, itulah sama tu. Saya. Nombor 17. Kenapa 17? Ya, apa beza dia? Return schema. Dia ada chain method schema. Scheme. Oh, So sini. scheme tu dia ada method kan. So letak masuk scheme tu dalam schema method tu lah. Ah, Itu ni, kita balut dia dalam. dalam tu. Dalam ni. Betul ke? Sekejap. Sekejap. Lain mana pula ni? 61. Nah, dah jadi macam ni. Tengok, masih Syarin. Salah. Aiman dah ni. Reporter ID ni untuk audit Macam mana ada projek? Dia create by, update by, delete by. Hmm, okay, Aiman. Reporter ID ni betul boleh jadi ni lah, boleh jadi orang yang untuk audit lah. Memang untuk audit. Create by, update by, delete by tu depends on siapa manage lah. Kalau macam pada saya, kalau macam kita buat call center, kita mungkin create by person A, and then follow up by updated by person B, lepas tu delete by manager C. It could be that way. So it really depends on the scale of the project. Macam case ni case yang tiket simple je lah untuk internal usage lah. Sorry ya senior, tak maaf senior. And then okay, so kita dah ada form macam ni. Saya dah masuk 2 jam. Okay. Okay lah. Saya rasa itu je yang saya nak kongsikan setakat ini untuk bahagian filamen ni lah. Filamen punya form. Yang kat sini pula, apa kita boleh buat satu lagi benda sebenarnya. Kita boleh letak info list. Info list ni apa? Info list ni dia macam dia macam form kita, dia macam form kita, tapi form kita ni kita ada ruang kan, kita ada borang kotak untuk isi borang ni. Info list pula dia bersifat statik. Dia macam contohnya dia jadi macam ni je. Ha.
saya akan bagi contoh, minta AI buat ke, so dalam dalam form yang sama, saya akan minta AI buat info list, contoh info list. Make me an info list, display, create ad, and update ad. Nanti dia tambah beberapa kolom kat sini lah. Alamak, dia pakai benda ni pula. Tak apa, kita cuba kod sendiri. Kod lagi cepat. And then, jom kita import ni dulu. And then, kita ambil benda ni. Text entry ni. Ya, ini saya nak highlight kat sini ya. Siapa yang pakai AI, lepas tu pakai framework macam ataupun library yang macam Filament PHP ni, pada saya agak rugi kalau kita pakai AI tau. Sebab AI dia akan buat satu file baru terus. Sedangkan saya tak perlu pun file baru. Saya hanya perlukan benda tu berada dekat dalam, benda tu kita boleh call terus komponen tu dekat dalam satu page yang sama. Tak perlu pun kita nak apa apa ni, Allah masa buat page lain semata-mata untuk function yang kecil-kecil macam tu lah. Sekejap, text entry. Sekejap, kita cuba buat Sekejap, sekarang ni kita kat mana? Section ni. Section ni mana penutup dia? Ni satu section, kita copy sini Betul kan? Betul. Paste to, kita boleh buat lagi satu section ke? Okay, dia dah jadi dua section kan? Okay. So, yang ini saya nak buang. Saya tak nak section ni. Ni kita kekal kepada ticket information. Apa dia cuba buat ni? Gang. Sorry, gang. Sorry. Okay, kat sini dah form. Gini. Kita buat tiket. Tiket apa? Tiket report form. Report ni tiket. Lepas tu kat sini tiket information. And then, yep. Fix my, ni formatting issue je ni. Tinggal ni. Fix my format. Tada. Jangan sikit lagi dah nak siap dah phase one. Tada. Oops. Oops. Section not found. Bukan kita tak import dia tadi. Eh? Ya Rabbi, dia sorry. Apa dia buat? Dia jahanam dengan kod saya. Sekejap. Dia pakai filament version 3. Kita dah pakai filament version 4 lah. Dia cuba 4. So ya, inilah dia. Inilah dia information. So kalau kita tengok kat sini, bila kita create ticket,
kita boleh letak maklumat lain lah. Bukan je maklumat yang dinamik daripada benda-benda kat sini. Kita boleh letak contoh nota kalau finance punya department yang create tiket, apa yang boleh kita buat, apa SOP dia. Kalau department lain, apa SOP dia. Faham tak? Faham tak? Dapat sesuatu tak? Saya rasa itu sajalah dari saya sebenarnya untuk kelas malam ini. Sejujurnya saya tak adalah nak completekan sistem ni. Bukan bukan saya tak nak completekan. Minta maaf. Dia cuma pendedahan pada perkongsian. Macam mana filamen PHP ni dia sangat cepat untuk development. Sangat-sangat cepat. Kalau kita buat pakai kalau saya buat pakai JavaScript punya framework, dia jauh panjang sikit cerita dia. Tapi dengan bantuan AI, dia cepat lah. Okay. Itu sajalah Faz dari saya. Saya serahkan balik mic kepada Faz lah. Okey, terima kasih Cikgu Siti. Okey. So, siapa rasa ilmu pada malam ini bermanfaat pada dia? Tulis saya. Saya di ruangan komen. Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang kita nak. Matlamat kita tercapai. Recording boleh nanti kita akan upload di YouTube channel ya. InsyaAllah. Nanti kita maklumkan di channel. Bila kita dah upload, kita akan sharekan di channel. Alhamdulillah, itu matlamat kita ya. Dalam setiap perkongsian kita, kita nak ilmu ini bermanfaat. Boleh digunakan kepakai dalam kita punya kehidupan, pekerjaan dan sebagainya. Okey, boleh, boleh. Nanti kita akan sharekan di uh, YouTube channel insyaAllah. Okey, so terima kasih sekali lagi Cik Sidi. Izinkan saya untuk berkongsi slide seterusnya. Kejap ya. Okey. Kita di sini tadi. Okey, sebentar. Okey, masa setia bersama ya. Terima kasih. Sabar ya sebentar. So, nanti kita nak spin wheel kita nanti nak tengok siapa yang bakal memenangi buku kita. Cik Sidi pun akan buat satu pengumuman. Cikgu Siti akan buat satu pengumuman untuk kelas Laravel online kita yang seterusnya bootcamp juga. Jadi berita baik untuk orang kata yang siapa nak belajar dengan Cik Siti lagi secara online, Cik Siti memang sibuk online lah setakat ni. Daripada tahun lepas lagi dia pegang kelas online. Siapa yang pernah bersama dengan beliau boleh tengok review yang pelajar-pelajar beliau berikan. Sangat mudah. Saya sendiri pun banyak belajar dengan Cikgu Siti. Saya ni zero. Saya zero knowledge dalam dunia komputer ni. Saya pelajar psikologi. Okay? Macam mana Allah campak saya kat sini. Tapi Alhamdulillah dengan guru yang tepat yang betul, insya-Allah kita pun dapat faham ilmu dengan baik. Okey, promo cikgu pula kan. Masya Allah. Okey, sebentar saya share skrin saya. Okey. Hmm. Okey, ya Allah permudahkan ya Allah. Dan kali ini 2 kali dah dibuat hal. InsyaAllah. Okey, so. Mana skrin ni hilang lagi. Dia tak nak keluar. Hmm. Sekali lagi dia. Saya pun tak tahu kenapa malam ni. Dia macam tak nak bagi kerjasama ni. Sekejap ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kerana bersabar. Okey. Bismillah. Tengok dia jadi ke tak ni? Tak pun. Dia macam stuck.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so boleh save dulu. InsyaAllah ini antara jadual yang kita dah rangkakan. Tapi mungkin bakal berubah bergantung sebab kami masih lagi menghubungi speaker-speaker yang akan bersama dengan kita. Kita akan tengok available date mereka bersama dengan kita nanti. Tapi insyaAllah ini antara rangkanya. Boleh save the date. Save the date ya. Lock terus. At least nanti sekurang-kurangnya dah ada peringatan dah. Dan kita juga akan sentiasa update dari masa ke semasa kelas kita apa yang akan datang insyaAllah di channel group kita dan kita akan juga send through email okay, sebagai peringatan. Okay. Okey, saya nak buat pengumuman sikit lah. Seperti biasa, sebelum kita, okey sabar ya. Jangan keluar lagi, jangan keluar lagi. Sebab saya dah save nama dah masing-masing tadi. Banyak dah yang keluar tadi jadi alah ruginya lah. Hai, nak memenangi buku 24 jam nanti kan. Okey, saya nak promote sedikit tentang kursus kita pada bulan Disember dan juga Januari. Sempena Laravel PHBN dan Laravel kita pada Disember ini. Kita adakan kursus HRDC which is claimable dengan HRDC. Ramai yang juga yang bertanya HRDC ni macam mana? Okey, HRDC ni dia satu badan yang menguruskan kursus ataupun training di bawah Jabatan Semua Manusia ataupun Kementerian Semua Manusia. Dan dia mengelola urus takbir antara TP which is training provider seperti kami dan juga ada syarikat-syarikat swasta. Dia mesti swasta, dia tak boleh government. Government cara lain kalau dapatkan training. Okey, so di sini khusus kepada syarikat-syarikat swasta, mereka akan berdaftar dengan HRDC. Apa kelayakan untuk mendaftar? Okey, syarikat itu minimum dapat ada 10 orang staff. Okey, mereka layak berdaftar dan mencarum. Ada buka dana lah, macam tabung untuk company itu, untuk syarikat mereka. Dan bila dia tabung tu dah ada, senang bila ada kursus-kursus yang sesuai dengan staff-staff mereka, mereka boleh gunakan duit daripada tabung itu untuk membiayai perbelanjaan kursus. Secara basicnya begitu. Dia seperti kita menabung di bank. Dah ada bank. Jadi kalau nak guna untuk orang kata fund apa-apa keperluan, kita ambil wang di bank kita tu ada berapa banyak yang kita perlukan. Itu secara basic analoginya lah. Okey, so sempena Laravel Month kita pada bulan ini, khusus HRDC kita ni ada 2 kursus iaitu untuk basic dan juga intermediate and advanced. Okey, kalau selalunya sebelum ini kelas kita berharga 2,900. Tapi kali ini untuk 3, macam ni gabungan tau, gabungan daripada basic, intermediate dengan terus advanced Laravel framework ni dapat harga satu kelas. Satu benda yang sangat berbaloi. Cumanya dipisahkan, dia tak buat terus sekaligus. Kita jadikan dia separate kursus 2 hari 2 hari. So untuk sesiapa yang ingin mendapatkan boleh tanya HR masing-masing nanti. Sekiranya datang pada malam ini mereka berdaftar dengan HR dalam di bawah company boleh bertanya dengan HR masing-masing. Adakah company kita ni daftar HRDC ke tak? Kalau ya, okey boleh terus WhatsApp admin. Nanti kita akan berikan nombor dekat ruangan komen. Link ke WhatsApp kita ataupun saya akan berikan dekat channel group nanti bertanyakan tentang kelas ini. Sebab tarikh untuk kelas online kita ni kalau untuk Laravel Quick Start ni pada 22 dan 23 Disember nanti. 22 dan 23 Disember. Maka minimum sekali semua dah tanggung 1,200 sahaja untuk basic class. Dan untuk Laravel Foundation dan Foundation Plus berharga 1,700 akan diadakan pada Januari 5 dan 6 nanti. Okey, masih sempat lagi. Kami akan tutup permohonan selewat-lewatnya seminggu sebelum latihan ataupun kursus dijalankan. Okey, siapa nak tingkatkan, siapa yang dah ada kemahiran, tadi kan Cikgu Siti dah tanya siapa yang dah ada kemahiran dalam framework Laravel ni, mesti semua jawab satu. So semua dah ada basic, dah ada pengetahuan. Tapi untuk tingkatkan lagi, boleh sertai kelas Foundation Plus kita ni bersama Cikgu Dino. Okay? Cikgu Dino akan mengajar kelas fizikal, manakala Cikgu Siti akan mengajar kelas online. Okey. Okey, sebelum tu, kita akan ada juga special promosi ataupun special offer untuk penjualan buku kita. Okey, boleh dapatkan di laman web kelas programming. Kita dah update harga kita pada bulan ini. Sekiranya pembelian 1 unit akan mendapat harga RM70, 20% off.
Manakala bagi agensi ataupun nak berpakat lah, mana tahulah kan ada 10 orang programmer developer ni. Oh, kita pakatlah 10 orang ni, kita beli dengan harga bundle terus. Harga macam seperti kau borong, dapat harga RM60 satu buku saja. Ini pun sama boleh dapatkan di website kami di kelasprogramming.com. Okey dan. Tada, okey saya persilakan. Okey Cikgu Sidik boleh Cikgu Sidik terangkan serba sedikit tentang kelas apa web development kita yang akan diadakan pada Januari nanti. Ni harga serendah 399 saja. Ni kita dengar keluhan-keluhan daripada freelancer lah terutamanya yang datang dengan bajet personal. Okay, which is harga yang kelas biasa RM1,000. Okey, mungkin kurang orang kata apa dalam kapasiti kemampuan orang kata dana kita secara peribadi. Jadi kami mendengar keluhan ini dan kami initiate satu kelas online dengan serendah RM399 dan kami juga mendengar keluhan mendapat banyak pertanyaan daripada mereka yang tidak ada asas langsung. Tapi berminat untuk bina web sendiri, nak belajar. Kami initiate satu modul khas untuk mereka dalam kategori ini untuk mendapatkan kelas web development ini secara online. Okey, saya persilakan Cikgu Sidik untuk terangkan sedikit tentang kelas Cikgu Sidik. So, terima kasih Fas. So, basically apa yang saya akan saya merancang dengan kelas programming adalah untuk menjalankan satu lagi bootcamp pada awal Januari nanti insyaAllah. So basically bootcamp ni pasal untuk mereka yang hadir malam ni tapi tak ada pengalaman langsung ataupun ada masalah macam kita vibe code tu maksudnya kita code pakai AI tapi kita stuck in the loop. Kita pusing-pusing kat situ, pusing-pusing kat situ. Masalah tak selesai-selesai juga kan. Jadi bootcamp ni lebih kepada macam mana kita nak selesaikan masalah uh, mengajar orang untuk jadi prompter ataupun vibe coder dalam bahasa sekarang mengikut cara developer. So cara prompt developer dengan prompt uh, inexperienced developer lain hasilnya. Jadi saya dengan juga Cikgu Dino, beliau lebih banyak pengalaman akan buat bootcamp ni untuk selesaikan masalah ni lah. So biasanya benda-benda ni berlaku sebab kita tak faham kod yang pertama. Lepas tu bila kita tak faham kod, kita bagi arahan yang salah. Bila bagi arahan yang salah, dia menghasilkan halusinasi. Secara tak langsung dia meningkatkan kos lah, in a way. Macam ada orang pakai cursor untuk buat debug kan, tapi padahal benda tu simple bug je. Macam saya tadilah, simple bug je. Tapi sebab saya malas dan terbiasa, saya pakai juga AI. Secara tak langsung dia menaikkan kos saya lah. Memang tak signifikan kosnya, tapi overhead dia overtime akan tak cantik lah, tinggi lah, agak tinggi lah. In fact, kawan saya pernah habis $600 dalam masa seminggu. $600 dekat-dekat RM3,000, RM4,000 jugalah dia habis. Tapi hasilnya power lah. Cuma dia punya cost tu RM4,000 seminggu. Agak tinggi ya. Lepas tu bila kita pakai AI, buat kerja tak betul, kita akan dapat kod spaghetti. Kod yang susah nak difaham. Macam tadi kita pun dah tengok macam mana AI merosakkan lagi sebenarnya kod saya tu. So, saya tak ni lah. Kena pandai guna lah. So yes, itulah yang saya akan buat bootcamp tu. Kita akan menyelesaikan masalah-masalah tu dan bootcamp ni akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut 2 jam sehari. Kita akan cover daripada basic, fundamental hinggalah cara nak buat product and product ada integration. Dan khusus ni untuk orang yang bersungguh-sungguh nak faham lah. Harga pun saya dah tunjuk kat sini. 399, 499 dan 2000. 2000 ni untuk mereka yang datang in team atau satu team ataupun datang dengan kawan-kawan ke 5 orang. Dan kita bagi harga 2000 lah. Basically buy four free one lah. And kalau datang individual lebih kurang RM500 and then dapat support dan rakaman video kalau macam dah ada
technicality, technical knowledge, cuma perlukan macam support, extra support, saya lebih sarankan ambil yang 399 pun dah cukup lah. So that's lah. Maksud saya itu saja yang saya nak kongsikan untuk berkaitan bootcamp. Tapi saya ada soalan untuk kalian. Sekejap Maksudnya coding dengan AI ya. Betul, iPhone. Kita akan coding dengan AI. Kita akan coding dengan AI, tapi kita kena macam kita yang kena bagi tahu AI apa yang kita nak dan apa hasil yang kita nak, macam mana rupa yang kita nak tu dengan betul. Sebab bila kita bagi arahan ke AI tu, contohnya kita bagi arahan tolong buat UI ataupun halaman sekian-sekian. Dia AI ni dia akan buat mengikut apa yang dia ada, konteks yang dia ada pada ketika itu. Jadi hasil itu mungkin tak seperti apa yang prompter tu minta lah. Ataupun AI memang faham sebiji-sebiji dan dia akan return balik sebiji-sebiji saja. Dia tidak faham dalam konteks yang kita sebagai developer nak. So yes, untuk balik pada jawapan tu, yes, kita code with AI but with proper context. Nak tanya, yang ni pakai framework juga atau memang pakai basic code seperti PHP, MySQL? Okay, Muhammad Sayuti, kita akan pakai framework Laravel. Sebab dalam Laravel itself, dia opinionated. Oh, dia adalah satu opinionated punya framework. Bila opinionated punya framework ni, kita lebih mudah kawal AI tu. Dia maksudnya dia dah ada blueprint. Kalau nak buat rumah, apa dia punya blueprint tu? Laravel dah separuh jalan di situ. Jadi dengan guna Laravel kita dapat menjimatkan token macam saya tunjuk tadi. Kita dah ada filament punya UI. Kita tinggal nak buat function-function yang tertentu je. Yang function-function tertentu tu saya akan demonstrate pada kelas tiket management apa TMS, Ticket Management System akan datang. Saya rasa nanti Fas akan bagi tahu tarikh lah bila tiket program tu berlangsung. And then apa tadi saya nak cakap pasal Allah Maslumat. Bahasa bukan tadi that's iaitu akan datanglah bulan 1 kita akan kod pakai AI. Untuk kelas malam ni saya nak tanyakan berapa ramai yang betul-betul macam rasa filamen ni satu benda yang ada potensial dan sangat-sangat patut dieksplor dan akan guna. Boleh tak tolong share dengan saya kalau akan guna ataupun tidak? Sebab saya tak nak juga nanti kalau saya ajar benda tu tak relevan kan dekat dekat dalam market ataupun dekat office kalian. Ataupun letak satu ke rasa macam nak cuba guna. Kalau rasa tak nak guna pun tak apa. Saya okey je. Saya guna filamen. PHP ni memang untuk tujuan projek peribadi je lah. Memang yang tak libatkan siapa-siapa lah. Saya seorang je. Betul. Dia dashboard. Dia dashboard yang boleh buat satu sistem. Betul. Okey, terima kasih korang. Okey, Fast, saya serah balik pada awak lah. Okey, baik. Okey, yang tadi QR apa Han tu semua dah scan ya QR tu. Benda tu akan berterusan lah. Nanti Cikgu Dino akan sentiasa keep track siapa yang berada di apa di leaderboard kita. Okey, teruskan ya. Okey, baik. Sekarang kita akan spin wheel. Okey, dah ready semua ya? Okey, saya stop sharing sekejap. Kita akan buka spin wheel kita. Wheel sudah kita kejap ya. Mana ni? Okey, tadi saya ada banyak nama. Saya bacakan dulu ya. Kalau yang tak ada namanya, tolong maklumkan pada saya ataupun tulis di ruangan komen. Okey. Ini dia. Hmm,
Baik. Namanya kat sini Izzat Osman. Okey, daripada atas. Abdul Malik, Adib, Aida, Alia, Amirah, Arif, Zaf, Firdaus, Fizah Fauzi, Izzat Osman, MO, Nizam, Rosni Daini, Sayuti Notebook, Shahrin Sets, We Tech We, Shazwan, Hello, iPhone, Teknologis Ahmad Jebat Fikri Zaman, Khairullah, Miji, Syakir, Ahmad Zaki, Ifah Irdina, Aiman Dani dan siapa seorang lagi ni? Sekejap ya. Kena tak ada dah? Semua ada ke? Semua ada tak? Saya takut ada tertinggal nama. Ataupun ada yang dah keluar. Amir, Muhammad Sayuti. Ada yang dah keluar ke? Okey, sekejap saya tengok di ruangan chat. Ada. Okey, semua ada ya? Okey. Semua ada, okey. Okey, Alhamdulillah semua ada. Okey, ready ya? Saya akan buat spin. Mari kita tengok siapa yang kena. Okey, sebentar. Okey, ready ya? Bismillahirrahmanirrahim. Miji. Ada tak Miji kat sini? Ada tak nama Miji? Ada, Masya Allah. Okey, tahniah. Saudara Miji. Miji ni lelaki ke perempuan ni? Sudah saya panggil saudara. Okey, so Miji, nanti Miji WhatsApp kami. Okey, WhatsApp kami kat nombor ni. Okey, lelaki. Okey, tahniah Cik Miji. Okey, nanti WhatsApp kami di nombor ni. Bagi apa nama alamat untuk kita postkan buku. Okay? Tahniah Cik Miji, tahniah. Ni bukan kita pilih kasih ke apa ya. Jadi Alhamdulillah rezeki Cik Miji dah tertulis dah malam ini akan dapat free buku. Okay, so nantikan kelas update kita apa update kelas seterusnya ataupun free talk kita seterusnya. InsyaAllah lagi banyak lagi kita akan share selepas ini. Mudah-mudahan memberi manfaat lagi kepada semua yang berada di sini. Dan kongsi-kongsikan link channel kita. Nanti kita akan update dari masa ke semasa. Sedikit masa saja lagi kita akan update apa nama kita punya jadual di landing page kita. InsyaAllah kita akan updatekan secepat mungkin, insyaAllah ada sedikit lagi penambahan dan sebagainya. Kalau tak pun setiap kali kita share apa-apa makluman ataupun Zoom link di kita punya channel, boleh sharekan juga kepada yang lain. Okay? So itu saja pada malam ini. Terima kasih untuk masa kalian. Terima kasih, semoga ilmu Puan, bermanfaat. Puan, Puan. Ya? Tolong share QR sekali lagi, Puan. Terima kasih. Boleh. Okay, siapa yang nak share, nak tengok sekali lagi QR tu, boleh? Okay, boleh tak macam ni? Dapat Okey, dapat, dapat. Dapat. Okey. Ini pun Cikgu Dina bagi tahu hadiah pun agak lumayan ya. Semangat dia. Duk godek benda ni. Saya tengok je. Memang saya salute lah semua guru-guru di kelas programming ni. Mereka committed. Bukan sahaja nak memberikan ilmu tapi committed untuk berkongsi rezeki. Jadi Alhamdulillah rezeki kalian pada malam ini Cik Miji. Okey, so itu sahaja. Sekiranya tidak ada apa-apa lagi, saya sebagai Fazlina sebagai wakil daripada Tekmintek dan juga kelas programming mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi di webinar akan datang. Okey, selamat malam semua. Assalamualaikum. Nanti rakaman kita akan upload di YouTube ya. So, itu sahaja untuk malam ini.